bang. Nanti saya hanya berdoa supaya kebenaran menang. Saya dapat membersihkan nama saya seperti yang saya janjikan, iaitu melalui platform mahkamah di bawah istana hakiman yang saya hormati dan sanjungi, kerana platform yang terbaik untuk membersihkan nama seseorang adalah di mahkamah. Kadang-kadang sebagai seorang ibu, hati berdetak. Kadang-kadang ingin berkata kepada anak, sudahlah, janganlah buat lagi, jangan masuk politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jaga raya pada anak-anak semua di sini. Pertama sekali, mengucapkan terima kasih atas saudara mara, sahabat, puan, kerana sentiasa bersama dengan anak-anakku yang disayangi sampai saat ini. Sebagai seorang ibu, 5 tahun itu bukan sekejap. Dengan penuh cabaran, penuh godaan. Tapi syukur Alhamdulillah, Sadiq sentiasa di hatinya apa yang dilakukan kerana Allah dan untuk rakyat. Kadang-kadang sebagai seorang ibu, hati berdetak. Kadang-kadang ingin berkata kepada anak, sudahlah, janganlah buat lagi, jangan masuk politik. Kerana keadaan susah sangat, ramai tak boleh bersama. Tapi syukur Alhamdulillah, Sadiq dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya. Semangatnya kuat untuk rakyat, semangatnya kuat untuk Malaysia. Tak kira apa bangsa dan agama. Maka sebagai seorang ibu, saya diamanahkan memastikan perjuangannya berjaya. Terima kasih kepada semua sekali atas doa-doa yang diberi. InsyaAllah doakanlah. Mudah-mudahan Sadiq dapat terus berjuang untuk rakyat. Dan bagi mereka yang menganiaya anak saya hanya mendoakan supaya Allah memberi hidayah kepada mereka. Hidup ni sementara, bukan selama-lamanya. Jangan aniaya orang lain. Kelak balasannya bukan di dunia saja, bukan di akhirat, di dunia lagi. Namun saya maafkan mereka atas penganiayaan yang dilakukan ke atas anak saya dan anakku. Dan kita semua manusia biasa. Kami semua sayang anak saya. Dia dididik dan marilah sama-sama beri kerjasama agar tanggungjawab dapat dilaksanakan. Terima kasih.